setinggi-tinggi tahniah lah kepada pihak The Umrah khususnya, kerana bagi saya trip yang saya rasa paling menyeronokkan, dan bagi saya setakat inilah trip yang terbaik. Syukur Alhamdulillah, satu rezeki sebenarnya. Bagi saya pengurusannya terbaik, tersusun, terancang, teratur. Banyak pengisian nurani daripada Ustaz Zul, sejarah, sirah dan apa yang kita boleh ambil daripada ibrah daripada sejarah Nabi kan. Antara banyak-banyak tempat dekat dunia ni, kalau saya nak pergi banyak kali adalah Haramain. Sama ada nak buat haji ke nak buat umrah ke. Sebab apa? Sebab itulah masanya saya ber-me time dengan Allah. Kat Malaysia pun kita beribadah, tapi dekat sana lain macam. Sebab kita rasa betul-betul dekat dengan Allah kan. Ini yang kita nak bincangkan pagi ini dalam tajuk Me Time bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan panel jemputan kita Ustaz Zul Ramli yang merupakan pengerusi eksekutif The Umrah Maqbulah. Masya-Allah kan. Saya biasa saya tersebut maklubah kan. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz kan, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit kepada penonton setia TV Al-Hijrah mengenai syarikat The Umrah Maqbulah ini, Ustaz. Masya-Allah. Baik. Terima kasih Hanan ya. Pertama sekali saya nak ucap jutaan terima kasih kepada rakan penonton yang bersama, yang akan duduk dan kita nak jadikan ini sebuah majlis ilmu. Ya Allah berikan kita ilmu. Dan sebelum itu juga saya ingin nak sampaikan salam daripada CEO, Tuan CEO kita dan juga tim pengurusan dan juga keluarga The Umrah kepada semua rakan-rakan yang menonton ya. Baik, alhamdulillah, macam betul lah Hanan katakan tadi kan, tanyalah pada semua orang, hati kecil akan kata tak ada tempat yang dia nak ulang berkali-kali. Kadang-kadang tempat tu paling best pun kita kata sekali okeylah seumur hidup kan. Betul. Best kita kata, tapi kalau Haramain, kalau kita kata Makkah Al-Mukarramah, kalau kita nak katakan Madinah Munawwarah, dia ada satu benda yang sangat penting. Dan kerana itulah The Umrah Maqbulah ini yang telah diasaskan dan ditubuhkan sejak daripada tahun 2020 lagi, dan kita daftar dengan semua yang sepatutnya dengan MOTAX ya. Dan kita, azam kita, tekad kita adalah nak menyantuni para jamaah. Dan sentiasa kita sebutkan bahawa ketika Nabi Allah Ibrahim, Allah kata wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, itu maka kita rasa sesuatu yang indah kalau kita dapat ibadah kita adalah membantu ibadah orang lain. Jadi The Umrah Maqbulah ini adalah yang telah berjalan ribuan para jamaah dah bersama dengan kita. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah untuk menyantuni dan memudahkan bagi para jamaah. Kerana Hanan tahulah kan, sebab dunia hari ini cabarannya berbeza. Betul. Zaman dulu kalau sebut Mekah ini, ramai orang bila balik Mekah hijrah dah. Zaman sekarang orang pergi nampak macam orang kata healing. Tapi kadang-kadang konten. Kadang-kadang Mekah dan Madinah tu menjadi salah satu daripada, sebab tu kita dalam The Umrah Maqbulah kita cuba tekankan sangat pada diri kita lah terutamanya ya. Kita bukan seorang wisata. Kita bukan pelancong di tanah haram. Kita adalah duyufur rahman. Dan bila tetamu Allah ini, dia punya adab-adab yang kita kena jaga. Sebab memang umrah tu orang kata, bagi orang yang banyak duit dia kata umrah tu mudah aja. Memanglah bagi orang yang susah dia kumpul-kumpul duit ya. Tetapi sebenarnya yang susahnya adalah bukan umrah tu. Tetapi nak diterima umrah tu yang payah. Allah. Dan sebab itulah bila kita nak makbulah, makbulah ni maksudnya yang diterima itulah, itu menjadi nama bagi The Umrah Maqbulah ni. Sebab tu kita nak setiap orang yang bersusah payah kumpul duit ni sampai dia dapat apa yang Allah kata, Nabi kata tu kan, tidak ada laisa lahu jaza illal jannah. Jadi rangka perjalanan yang dia buat tu adalah nak beli syurga. Sebab itulah kita tekankan sangat sebagai apa yang kita katakan di sana adalah me time kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebut me time bersama Allah tu kan, kenapa setiap insan dia perlu ada konsep ni dalam kehidupan seharian? Ya, sebab kita manusia ya. Allah yang cipta kita dan Allah tahu di mana kekuatan dan pasti juga kelemahan kita. Bahkan kita juga diberikan oleh Allah ilham untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan kita sebenarnya adalah tatkala kita kembali kepada Allah, kerana itu sumber kekuatan kita. Kelemahan kita adalah saat kita lalai pada Allah. Namun gadget, ya, dunia pada hari ini semua menarik kita keluar.
kita kehilangan jiwa kita sendiri. Nampak jasad ada, tapi jiwa kita tak tahu kat mana. Emosi kita letak kat sini, perasaan kita kat sana, konsentrasi kita kat sana. Maka sebab tu dalam agama kita, sebab tu adanya, kalau kita baca, kenapa adanya suratul Kahf, surah Kahfi kan? Surah Kahfi Allah nak cerita tentang orang yang menjadikan me time Ashabul Kahfi itu seolah-olah satu bentuk bahawa itulah me time mereka dengan Allah. Maknanya ketika kesyirikan, kerosakan yang begitu banyak, maka mereka perlu, dan kita tidak perlu cari gua lagi macam zaman dulu kan, tetapi contohnya masjid, ya, dan induk kepada masjid adalah Baitillah, induk segala masjid juga adalah Masjid Nabawi. Jadi sebab tu bila kita pergi umrah, maka doa umrah makbulah kita nak bukan sekadar kita pergi untuk melakukan ritual dia, itu memang orang kata susah, tapi boleh jadi mudah. Tetapi yang lebih susah adalah bagaimana kita nak bawa hati kita. Kalau kita tengok di kampung kan, dulu petang-petang kan, si orang yang bela lembu dia panggil, mari balik. Sebenarnya jiwa kita ni macam itulah. Kita tak tahu dia pergi mana. Sampai kita angkat takbir depan Tuhan pun kadang-kadang kita tak rasa lagi yang kita tu sedang dalam perasaan yang betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita katakan dalam doa umrah ni me time bersama Allah, dan alhamdulillah kalau tuan-tuan juga boleh tengok dalam Google review kita, ya, bagaimana sharing para jamaah yang telah bersama. Saya kira ini satu perkara yang satu kesyukuranlah kepada kita dan kepuasan kepada kita tatkala kita dapat mengajak bukan sekadar nak buat umrah, tetapi menjiwai umrah, bawa jiwa me time bersama Allah ketika umrah tersebut dilaksanakan. Ini kepuasan sebenarnya dalam umrah. Masya Allah, kan itu yang kita cari sebenarnya kan, kepuasan dalam menunaikan ibadah umrah kan. Jadi Ustaz, bagaimana pula macam pendekatan Ustaz sendiri bila Ustaz buat jemaah, bila Ustaz bersama dengan jemaah menunaikan umrah ni? Terima kasih Hanan, ya, rakan-rakan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Saya pun kebetulan bersama dengan baru ni dalam 2 bas kita bersama dan insya-Allah pada bulan April, 2 April ni lagi insya-Allah kita akan bersama, ya, saya akan bersama. Namun begitu memang doa umrah ni akan sentiasa ada pembimbing, mutawif kita yang akan mengikut modul untuk supaya sentiasa adanya pengisian, bukan sekadar kita pergi melancong macam tour guide menerangkan ini masjid ini sejarah dia. Kita bukan itu lagi dah. Kita kena pergi pada dimensi yang tak dilihat oleh mata, ya. Jadi insya-Allah pada 2 hari bulan April tahun depan, insya-Allah beberapa hari lagi tahun depan. Jadi rakan-rakan yang mungkin ya Allah rasanya nak pergi rindunya bersamalah insya-Allah, kerana alhamdulillah sebab kita tahu bahawa umrah ni dia kadang-kadang orang tengok harga, ya. Sebenarnya harga tu adalah nilai. Sebab kita tengok flight dia macam mana, sebab dia betul-betul tentang flight. Adakah ada transit, adakah dia direct, maknanya para jamaah yang kadang-kadang habis masa kadang-kadang menunggu di airport, itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang sebenarnya kita tak perasan. Orang kata, tetapi apa yang kita cuba tawarkan adalah sebab benda itu memudahkan kita. Sebab kita memastikan direct flight. Kemudian hari ini kita nak mudahkan lagi, contohnya dalam perjalanan bila transport daripada Mekah Madinah Mekah, kita gunakan speed train. Sebab itu cepat, kalau tidak kadang-kadang berjam-jam habis nak buang air tepi jalan. Yalah. Tetapi dengan speed train sedar-sedar tak sedar, alhamdulillah yang berihram untuk buat dah boleh dah, ataupun daripada Mekah ke Madinah dah sampai, alhamdulillah. Jadi itu memudahkan, dan begitu juga kita memilih tentulah hotel-hotel yang memudahkan para jamaah, ya. Bukan tak boleh duduk jauh, tapi kadang-kadang bila berulang-ulang kali, bukannya sehari dua, ya, betul. Berhari-hari, jadi menyebabkan pada ketika itu prestasi, orang kata performance para jamaah tu dah mengurang. Jadi sebab tu apa yang kita tawarkan adalah bukan sekadar pengisian, itu teras utama doa umrah makbulah, tetapi kita berusaha sedaya mungkin sebab dalam menyantuni jamaah ni kita beri yang terbaik, memudahkan mereka, menjadikan inilah saya kira apa yang kita nak laksanakan, terutamanya tahun depan dalam jadual kita yang ada. Tuan-tuan boleh bersama insya-Allah melihat di tempat kita insya-Allah. Insya-Allah, itu yang kita nak sebenarnya kan, sebab bila kita nak orang kata buat ibadah umrah ni, kita nakkan keselesaan. Bila kita selesa, lebih banyak kita beribadah insya-Allah kan. Jadi kalau nak orang kata nak buat umrah tu, kena pilih doa umrah me time bersama Allah ni kan, apa dengan umrah makbulah ini insya-Allah kan, bersama dengan Ustaz Ramli insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Jadi kepada penonton,
apa orang kata, grab peluang ini secepat mungkin untuk book slot yang masih ada, insya-Allah kan. Jadi kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. 4 sebab utama kenapa The Umrah merupakan pakej pilihan anda. Pertama, hotel yang selesa dan dekat. Kedua, penerbangan terus tanpa transit. Yang ketiga, mutawif berpengalaman dan mesra. Dan yang terpenting adalah pengisian yang memenuhi jiwa sepanjang melakukan umrah dan ibadah di sana. Segera daftar dan bersama kita menuju ke sebuah perjalanan rohani yang sangat indah.